mustajab bila kita di sisi orang saleh. Hatta walaupun sudah meninggal dunia, kalau kita dekat makamnya, kita berdoa, mustajab doa kita. Kemudian kata beliau, kenapa? Kerana dua perkara. Yang pertama, kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah mencintai mereka, kerana Allah memuliakan mereka, maka Allah memuliakan yang memuliakan mereka. Dan Allah menerima doa yang berdoa di dekat mereka, yang bertawassul dengan mereka. Yang kedua, kerana keberkatan diturunkan di tempat tersebut, kerana waliullah Subhanahu wa taala. Ini kalam Ibnu Jazari. Dan kata beliau, aku sudah jelaskan juga, bila duduk bersama orang saleh, asalnya dalilnya adalah bila duduk bersama orang saleh. Kalau kita duduk bersama dalam satu majlis, ada bersama kita salihin, ada bersama kita orang yang dekat dengan Allah, yang hatinya dekat dengan Allah. Bila dia angkat tangan, dia doanya mustajab, maka semua yang duduk bersama, yang kelilingnya, keberkatan tersebut sampai kepada mereka. Alhamdulillah. Malam ini kita dihadiri oleh ramai dari as-salihin. Ada yang terkenal dan ada yang sembunyi, yang orang tidak kenal. Mungkin ramai yang tidak terkenal. Tapi kita bertawassul dengan mereka, Allah terima doa kita malam ini. Allah Subhanahu wa taala angkat darajat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kata beliau, kerana bila duduk bersama orang saleh, Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkatan tersebut sampai kepada yang duduk bersama. Dan asalnya dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis tersebut, humul qaum la yashqa bihim jalis. Mereka ini awliya Allah, mereka ini as-salihin, mereka ini yang dekat dengan Allah. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum, yang duduk bersama mereka tidak akan celaka, yang duduk bersama mereka tidak akan rugi, yang duduk bersama mereka tidak keluar mereka dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Imam Ibnu Jazari, kalau macam itu keadaan mereka bila hadir, kita hadir bersama mereka dalam majlis zikir seperti haul dan sebagainya, banyak majlis salawat dan sebagainya, bila hadir bersama mereka, maka tidak akan ditolak doa kita, tidak akan kita celaka, tidak akan kita dijauhi dari jalan Allah. Maka sama kata beliau, kalau mereka meninggal juga, meninggal dunia, hatta doa kita dekat, maka mereka dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Al-Dhahabi, Al-Hafiz Al-Dhahabi dalam kitabnya Siyar A'lam An-Nubala, ada menulis satu cerita yang ajaib berkenaan Al-Imam Al-Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, mengarang Sahih Bukhari yang terkenal yang kita tahu. Kata beliau, pada tahun 464 Hijriah berlaku di Samarkand satu kemarau. Maka mereka berdoa dan keluar banyak kali salatul istisqa, tidak dapat hujan. Sampai datang seorang saleh terkenal di tempat tersebut di Samarkand, datang ke qadi tempat tersebut, berkata, wahai qadi, aku ada satu permintaan. Semua mengadu, rakyat semua mengadu kerana ada kemarau dan sebagainya, kelaparan, dan banyak kali sudah cuba tapi tak dapat. Kita bertawassul dengan as-salihin. Kita di sini ada di Khartank, tempat di sana maqam Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang khidmah kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak pergi sana? Ini berlaku tahun 464. Maka beliau kata, boleh, kerana mereka semua ahli sunnah, tak ada yang membid'ahkan orang, mengkafirkan orang. Maka dia kata, boleh, kita pergi ke makam Imam Bukhari dan kita bertawassul, kita berdoa di sana. Keluar, dia bagi khabar kepada semua rakyat, keluar bersama
pergi ke tempat Imam Bukhari di sana, berdoa di sana. Bila mereka sampai di tempat Imam Bukhari, mereka berdoa, bertawassul dengan Imam Bukhari sahibul Maqam sahib. Bila mereka berdoa, subhanallah, Allah mustajabkan doa mereka. Subhanallah al-azim. Allah subhanahu wa ta'ala menzahirkan kemuliaan mereka ini bagaimana martabat mereka di sisi Allah walaupun sudah meninggal dunia, bahkan mereka ditambah darajat bila sudah berpindah ke alam akhir. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan di saat tersebut, kemudian tidak berhenti selama 1 minggu. Mereka nak pulang dari Khartan itu ke tempat-tempat mereka di Samarkand, tak mampu balik, duduk di sana 1 minggu. Allah turunkan hujan. Subhanallah. Ini dinukil oleh Imam Al-Hafidh Al-Dhahab dalam kitab Syiar Alam Nubala. Kenapa mereka menukil pada kitab kami? Untuk apa mereka cerita pada kita ini? Untuk kita menjadi guriyun, untuk mereka menjelaskan jalan ahli sunnah betul-betul mereka macam mana menta'zim kepada salihin, hidup mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai sahabat Rasulullah, mencintai awliya Allah salihin. Untuk kita tidak diharamkan berkat awliya Allah salihin yang ada bersama kita. Bila orang selalu syak dengan as-salihin, bila orang diajarkan selalu dijauhkan diri dari as-salihin dan sangka buruk wa'iyadzubillah SWT, diharamkan keberkatan mereka. Dialah yang merugi kalau tidak memuliakan awliya Allah, kalau tidak memuliakan ahli bait Rasulullah, kalau tidak memuliakan sahabat Nabi Muhammad dan ulama as-salihin dari umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, ummah ini masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selagi mana ada as-salihin dalam kita dan bersama kita. Bila dibuat haul seperti haul Al-Habib Ja'far dan Al-Habib Ali bin Ja'far, maka akan membawa kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, membawa kita ke jalan datuk mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar tadi qasidah, kita dengar ma taharraktu fi syan al-hawa illa bi tahrik. Apa yang menggerakkan hati-hati kita? Apa yang menggerakkan hati orang dia rasa nak hadir, nak duduk dalam majlis ini? Ada yang dari dekat, ada yang dari jauh, ada dari luar negara pun ada. Apa yang menggerakkan hati mereka untuk hadir dalam majlis? Ma taharrak fi syan al-hawa illa bi tahrik. Ada muharrik, yani tidak kita gerak, melainkan ada yang menjadikan hati kita gerak. Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan malam ini ada sesuatu simpan untuk kita, disimpan untuk kita dari rahmatullah. Kemungkinan hari ini Allah menerima taubat kita. Kemungkinan hari ini kita tidak berpisah, melainkan dapat betul-betul mencintai mereka sampai cinta yang menjadikan kita bersama mereka insyaAllah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bila dapat insyaAllah kita mohon dari Allah, hadir di sini kita tamak dalam rahmatullah, mohon syafaat mereka malam ini insyaAllah ashabul haul, dan kita juga mohon syafaat mereka di sana di sisi datuk mereka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nadrah min nadratik ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna fi hadhihi al-layla bi khayri ma tukrim bihi as-salihin waj'alna min as-salihin al-muslihin. اللهم اكرمنا يا ارحم الراحمين ببركات الحول ونظرات الحول وخيرات الحول يا ارحم الراحمين. وما الحول الا سبب لرحمه الله، لنزول رحمه الله. وما الحول الا سبب لنزول بركه الله سبحانه وتعالى. وما الحول الا سبب لاتصال القلوب بالله. الحول ini adalah sebab untuk hati kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, hati kita tersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati kita ini sedar untuk ikut baginda Rasulullah alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan semua malam ini ya rabbal alamin. La tuhrimna khayra ma 'indaka li sharri ma 'indana. Akrimna bi khayri ma tukrim bi khawas ibadak as-salihin waj'alna ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin.
واجزي عنا الحبيب عبد الرحمن العطاس خير الجزاء، واجزي عنا الحاضرين من العلماء كلهم خير الجزاء، واذكرهم بما انت اهله يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الامي وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله.